Okey, ketika tahun 1990-an, menghampiri tahun 2000 macam tu, Hollywood banyak popular dengan filem-filem bertemakan monster. Yang mana ketika itu agak naik lah sebab CGI ketika itu dah mampu untuk buat elemen-elemen CGI makhluk-makhluk ni kan. Dan ada satu movie yang aku tonton, iaitu satu movie ni tajuknya ialah Bats, sebuah filem tahun 1999. Filem ni dikritik hebatlah oleh pengkritik ketika itu. Dan aku berkesempatan untuk tonton movie ni, dan ini ialah review ringkas aku berkenaan dengan filem Bats, yang mana menampilkan Lou Diamond Phillips dan juga Dina Meyer. Tapi sebelum kita bercakap lanjut pasal filem ni, kita intro. Baik, Bats. Okey, tahulah tajuknya, Bats. Okey, pasal kelawar. Kita dah pernah tengok pasal ketika itu ada Komodo, tak silap. Lepas tu Anaconda. Lepas tu ada macam-macam makhluk lah yang dijadikan menakutkan di dalam layar ni. Dan kali ini filem ni menawarkan kisah kelawar. Kita tahu kelawar ni adalah satu makhluk yang memang sangat-sangat menakutkan. Dia tak makan manusia. So, it's kind of weird lah untuk create kisah haiwan yang menakutkan ni jadi makan manusia, dan kemudiannya lahirlah Bats. Kisah dalam filem ni berkisar tentang seorang pakar kelawar ni yang mana telah dipanggil oleh satu orang saintis ni untuk menumpaskan atau bantu dia untuk mengesan sekumpulan kelawar yang mana telah bermutasi. Okay, dan bermutasi ni menyebabkan kelawar ni menyerang manusia-manusia dekat sebuah pekan kecil. Okay, so dalam watak filem ni lah ada saintis ni, tuan punya kelawar ni, sebab tuan dia lah yang buat kelawar ni, modify kelawar ni, but end up dia pergi lepaskan macam tu. Dan kemudiannya ada Dina Meyer ni lah, watak dia ni sebagai seorang pekaji kelawar, dan satu lagi sheriff. So dia orang ni terpaksa untuk settlekan benda ni sebelum tentera take over dan letupkan kawasan bandar tersebut demi untuk memusnahkan kelawar-kelawar ni, sebab dia orang sendiri tak tahu nak buat macam mana. So dia orang runs again time lah, macam mana untuk selesaikan benda ni. Dan ada a lots of plot twist juga dalam filem ni, tetapi basically movie ni just very straightforward, yang mana berkisar tentang macam biasa plot kelawar makan orang kan, yang menakutkan. So movie ni tak adalah best mana, tapi untuk penggemar-penggemar filem grade B lah, pasal makhluk-makhluk ni selalunya filem grade B, filem yang just dibuat untuk menakut-nakutkan, tetapi dari segi kualiti is just biasa-biasa. So aku enjoy juga movie ni. Movie ni adalah satu movie yang very straightforward, simple, dan nak kata enjoyful tu tak, tapi kita seronok untuk melihat macam mana watak-watak dia tu bermain dengan situation. So aku katakan yang Bats ni adalah satu movie yang not bad. Dia boleh lah layan, tetapi if you put too much expectation, mungkin akan kecewa lah. Plot dia is very straightforward, simple. Pasal ni lepas tu dia ada a little twist, dan kemudiannya babak-babak Bat ni menyerang. Nak highlight sikit lah pasal babak Bats ni menyerang lah, babak kelawar ni menyerang. Nampak sangat lah gabungan CGI dengan gabungan puppet Bats ni. But 1999 ketika itu, kalau hampa tengok, memang kita rasa percaya lah, kita believe dengan apa yang kita tengok. Tapi kalau kita tengok sekarang, tahun 2026, of course lah, teknologi pun dah jauh berbeza apa semua kan. But bagi aku, Bats adalah satu movie yang fun. Cuma kita forget the quality itself, sebab movie ni pun aku percaya ianya adalah sebuah movie B grade yang dibuat just untuk entertain penonton yang menonton filem ni ketika itu. Dia tak ada benda-benda yang kita perlu fikir pun, just tonton, layan. Cuma tu lah, bila movie ni macam terlalu banyak karakter apa semua kan, ada Bats ni pun macam kita tak begitu menyelah seram sangat tu. Itu adalah benda yang aku expect, tapi tak dapat lah dalam filem ni. So aku bagi movie ni 3 bintang. Boleh layan,
Dan aku rasa itu sahaja review ringkas aku berkenaan dengan filem Bags. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.